Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad, dalam siri ziarah masjid-masjid Malaysia episod yang ke-94 kali ini. Saya berdoa semoga sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua berada di dalam rahmat dan juga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru saja masuk ke channel saya ini, harap dapat subscribe dulu channel saya. Mudah-mudahan ianya dapat membantu saya berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sekarang ini sedang memandu di Bandar Baru Bangi, sebuah kawasan penempatan yang sedang pesat membangun. Bandar Baru Bangi ini di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang. Di sekeliling Bandar Baru Bangi ini terdapat banyak lagi kampung-kampung tradisional Melayu, dan salah satu daripada kampung tersebut ialah Kampung Sungai Ramal Dalam. Di pintu masuk Kampung Sungai Ramal Dalam ini ada sebuah masjid yang baru saja dibuka pada bulan Mac 2025 yang lalu. Sebuah masjid yang berdiri megah yang menjadi mercu tanda baru di kawasan ini. Sebuah masjid yang pembangunannya melalui pelbagai rintangan dan pengorbanan masyarakat di sini. Alhamdulillah, saya telah pun sampai di perkarangan masjid ini, dan inilah Masjid Al-Falah di Kampung Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor. Pada pandangan awal saya lihat masjid ini sangatlah unik. Saya lihat ada satu dekorasi ataupun reka bentuk bermotifkan geometri Islamik berwarna putih menyelubungi keseluruhan bangunan ini. Jadi menambahkan lagi nilai dan juga keunikan bangunan masjid ini sendiri. Masjid ini dibina dengan kos keseluruhannya dianggarkan sebanyak 20 juta ringgit, dengan 80% daripadanya adalah sumbangan orang ramai. Selebihnya adalah sumbangan kerajaan persekutuan, NGOs dan lain-lain pihak yang prihatin. Jadi pembinaannya telah bermula sejak 2016 lagi, bagi menggantikan masjid lama yang tidak lagi dapat menampung pertambahan bilangan jemaah di kawasan ini. Berlaku sedikit kelewatan disebabkan wabak COVID-19 dan juga kekurangan dana, dan akhirnya siap sepenuhnya pada bulan Mac 2025 yang lalu. Pandangan daripada udara ini menunjukkan dengan jelas reka bentuk bangunan di sini menggabungkan konsep Islamik zaman Uthmaniyah dan juga sentuhan tradisional Melayu. Ada sebuah kubah yang besar berwarna lembut di tengah-tengah bangunan itu, yang kemudiannya diapit oleh 4 buah menara yang tinggi di setiap penjuru bangunan ini. Di samping keunikan dinding luaran yang dihiasi motif geometri Islam seperti yang disebutkan tadi, bentuk bangunan juga saya dapati dirancang dengan baik untuk membolehkan cahaya semula jadi dapat masuk ke dalam ruang solat dengan mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillah ta'ala. Beginilah suasana dan kondisinya di dalam Dewan Solat Masjid Al-Falah ini. Masuk saja ke dalam Dewan Solat utama ini, mata kita akan serta-merta tertarik kepada keindahan kubah dalamannya.
Permukaannya dilukis dengan motif awan dan disulami kaligrafi ayat suci Al-Quran Karim. Sungguh cantik, ya, seakan membuka pemandangan kita ke langit tanpa batas. Saya dapati bahawa siling di ruang solat utama ini sangat tinggi dan ruang solat ini tanpa ada tiang. Pencahayaannya sangat terang dan juga lantainya berkapet mewah, menjadikan dewan solat utama Masjid Al-Falah ini antara yang tercantik yang pernah saya jumpa dalam siri ziarah Masjid Malaysia. Selesai saja solat dan berdoa tadi, saya terus saja ke bahagian hadapan dewan solat ini untuk melihat mihrab dengan lebih dekat. Jadi kita lihat di sini, di bahagian hadapan ini, mihrabnya direka dengan gaya Asia Barat, menampilkan khat yang halus, warnanya elegan dan ukiran yang sangat cantik. Dikatakan bahawa diukir oleh tenaga mahir daripada negara Uzbekistan. Dan ini pula mimbar masjid. Saya jangka mimbar ini dibina dengan begitu teliti dan dirancang dengan baik. Ianya tidak dibuat menggunakan kayu seperti kebanyakan masjid-masjid yang lain, tetapi kelihatan seperti tergantung dan juga moden, walaupun dapat mengekalkan ciri-ciri klasik seperti ukiran dan juga motif Islamik. Di sekeliling dewan solat ini kita dapat lihat begitu banyak pintu-pintu kayu dan juga dinding-dinding yang setiap satunya diukir oleh tukang kayu yang mahir, dikatakan daripada negeri Terengganu, yang seolah-olah ingin mengekalkan warisan seni Melayu di dalam sebuah masjid yang serba moden. Selain daripada masalah ruang parking yang agak terhad, terutama sekali di waktu puncak seperti solat Jumaat, saya dapati juga bahawa tangga ke ruang solat atas ini agak tinggi dan curam, menyukarkan warga emas dan juga jemaah OKU untuk menaikinya. Saya difahamkan bahawa masjid kini sedang menyiapkan lift khas yang bukan sahaja untuk jemaah tetapi juga mampu membawa troli jenazah bagi pengurusan mayat. Alhamdulillah, saya mula perlahan-lahan beredar meninggalkan Masjid Al-Falah ini, sebuah masjid yang berdiri pada hari ini sebagai bukti bahawa apabila komuniti bersatu, sesuatu yang luar biasa akan dapat dilahirkan. Dari sebuah surau yang kecil menjadi masjid yang kecil, kemudian ini menjadi satu masjid yang megah, lengkap dengan seni bina memukau, kemudahan moden dan suasana ibadah yang menenangkan jiwa. Jika sahabat-sahabat ingin melihat gabungan seni tradisi Melayu, sentuhan Islamik antarabangsa dan teknologi moden di dalam sebuah bangunan masjid, maka datanglah ke Masjid Al-Falah, Sungai Ramal Dalam, Kajang ini. Jika sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka video saya kali ini, jangan lupa subscribe channel saya dan seterusnya like, komen dan share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.